Itu yang membuat orang kata, apa ni, benda ini perkara kecil ke? Saya tak setuju perkara kecil sebab dua perkara. Nombor satu, isu ini dibangkitkan oleh Tuanku Sultan Selangor. Kalau Tuanku Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bangkitkan isu ini, kamu ingat Sultan Selangor, Tuanku Sultan Selangor nak bangkitkan perkara-perkara isu kecil ke? So sebab itu saya nak tanya kamu, adakah kamu meremeh-remehkan perkara yang dibangkitkan oleh Tuanku Sultan Selangor ini? So Dr. Zul, bagi pencerahan sikit. Saya nak tanya kamu soalan ini. Bukan saya nak ini kamu bukan ahli politik. So sepatutnya saya orang kata tak bangkitkan isu kamu ni. Tapi apa yang saya nak nasihatkan kepada kamu lah, supaya kamu lebih berhati-hati sebelum kamu membuat kenyataan. Kamu baru dilantik jadi menteri. Jangan terkucil sana terkucil sini lah. Ini bukan masa kamu dalam NGO ataupun kamu bukan menteri dulu. Setiap kenyataan ataupun keterangan kamu itu akan discrutiny. Nak keterangan yang berkenaan dengan isu-isu sensitif ini yang Tuanku Sultan Selangor sendiri menyentuh perkara ini. Tuanku Sultan Selangor berkenaan isu glamping with pride ini, baginda sampai panggil mufti dengan pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Selangor. So ini bukan isu remeh, ini bukan isu terpencil, ini bukan isu kecil. Dr. Zul, apa nama kamu? Zul lah. So kamu jangan meremeh-remehkan perkara ini. Kalau kamu nak cakap PDRM memantau, MAS memantau, cukup setakat itu. Jangan pula kamu kata, janganlah kita, nasihat saya memfokus kepada benda apa ni, perkara kecil. So bila kamu cakap macam itu, kamu referring kepada benda ini, dan benda ini seolah-olah kamu, bukan seolah-olah, ini dalam konteks ini kamu menggambarkan isu ini adalah isu kecil. Itu satu lagi, kalau kamu kata isu glamping with pride berkenaan dengan LGBT ini, semua benda ini, aktiviti kaum Nabi Lut ini adalah isu kecil, itu lagilah kita tak setuju, itu lagilah saya tak setuju. Pasal berkenaan dengan aktiviti kaum Nabi Lut ni dalam Quran pun cerita, kamu baca lah kitab itu. So jangan benda ini perkara sensitif, kamu itu menteri. Ini saya nak cakap sikit lah. Ini mungkin kesilapan pertama kamu. So saya pun tak maulah banyak-banyak, tapi kamu nak nasihat orang tadi, sekarang saya nak nasihat kamu lah. Supaya kamu lebih berhati-hati dalam memberi kenyataan.